kalau korang seorang content creator dan sekarang korang tengah cari props untuk hias korang punya mini studio tu, video ni sesuai untuk korang. Sebab sekarang saya nak share props yang saya ada. Kok korang berminat nak beli ke kan. So sebelum ni saya dah pernah share dah mini lollipop ni, manik-manik, lemon, apa semua ni kan. So hari ni saya nak share lagi lah yang lain. First saya nak share bunga yang saya ada, bunga yang saya beli untuk hiasan. Ada bunga dandelion, ada warna ungu, warna peach, okay, bunga dandelion. And then saya ada beli juga bunga rose, bunga rose warna estetik macam ni kan. Okay, and then ada bunga daisy. So kalau korang ada props macam ni, biasanya bunga-bunga ni kita letak dekat bucu-bucu lah kan. Pilih bunga apa yang korang nak letak, and then korang letak dekat hujung-hujung lah. Okay, so biasanya dalam video saya, kalau saya dah letak yang ni, saya tak letak lah bunga-bunga ni. Takkan nak letak semua benda kan. And then saya ada lemon hijau, lemon kuning, ada blueberry, okay, blueberry, ada cherry, and then ada strawberry. Oh, ada lagi lah bunga, tak perasan. Ada lagi bunga. And yang ni pula daun kan, daun. Okay, yang ni pula ada ni ranting-ranting kan. Ranting-ranting. And yang ni ada apa ni, bulu-bulu ayam. Tahu ni ada bulu ayam warna pink, okay. Ada bulu ayam warna putih. Boleh buka bulu ayam ke apa ni. Kalau nak tulis kot deep dekat dakwah sikit, boleh tulis lah. Okay, and then ni, oh yang ni ketulan ais. Yang ni saya dah pernah tunjuk dah ni kan. Sebelum ni pernah tunjuk je sekali lagi. Okay, ketulan ais. Kalau nak buat konten pasal air ke, ada ais lah kat tepi-tepi. Bunga maple leaf. Okay, banyak lah, tak terkira banyaknya.